Adib, viral sikit. Tada! Cuba teka Cik Pia berada di mana sekarang ni? Ya, Cik Pia berada di Slim River Perak. Ada koma, ada orang yang dah berbunga. Apa kejauh benar lah set kali ni. Tapi tak apa. Asyik. Okeylah, Cik Pia berada di Slim River Perak sebab selalu Cik Pia review site dekat area Selangor je. Tapi kali ini pergi ke sini dan untuk pengetahuan anda semua, sekarang ni KDS bukan saja cover area Selangor tapi dah cover area Melaka, Negeri Sembilan, Johor dan juga Perak. Kalau anda berada di utara, Pantai Timur, nak juga? Boleh. Itu kita boleh bincang. Nanti biar Cik Pia pujuk Encik Adik dulu Okeylah, Cik Pia share sikit rumah dekat belakang Cik Pia ni. Luas rumah ni 2,320 kaki persegi. Konsep rumah ini ialah klasik tropical. Ciri-ciri yang Cik Pia tahu kalau anda tengok pada dia punya bumbung kan. Bumbung dia jenis condong dan berlapis. Lepas tu nak bagi tahu sikit, kalau tengok dekat bumbung dia, dia ada ciri-ciri tunjuk langit yang tajam-tajam tu. Bukan cucuk langit. Cucuk langit dah lain. Ini cucuk langit. Yang itu atas tu tunjuk langit. Jadi dia punya tingkap pula tinggi dan besar-besar. Cik Pia pun minat lah dengan konsep ni. I memang taste sangat you. Ini baru luar rumah. Jom kita masuk dalam rumah. Assalamualaikum. Boleh saya bantu? Nak tengok dekat dalam rumah pula? Boleh. Meh Cik Pia tunjukkan. Sekarang ni di living area. Luas kan? Boleh letak sofa idaman dekat situ. Nak letak kat sana, nak letak dekat sini, tak ada masalah. Ini baru ruang yang pertama. Rumah ni ada banyak ruang. Jom Cik Pia tunjuk ruang family pula. Okey, next Cik Pia akan bawa anda ke ruang seterusnya. Ini adalah ruang untuk family bersantai-santai, atau kalau ada nak buat kenduri, gathering atau sebagainya, muat 20 orang, luas, besar. Lepas tu kalau nak masuk angin, ada sliding door. Bukan satu je sliding door, ada dua. Cara tengok. Satu sana, satu sini. Bagi tahu Cik Pia lagi, anda nak tengok area mana? Dining area. Cantiknya dining area dia. Wah, nampak mega dan mewah. Shilling kotak-kotak ni idaman ramai tau. Cik Pia pun suka. Selalunya ada dekat rumah-rumah mewah je. Tapi KDS merealisasikan impian tuan rumah. Nak tahu tak, selain dari shilling kotak-kotak yang mewah ni, Cik Pia suka apa tahu? Rumah ni dia ada 4 bilik, 3 bilik air. Lepas tu dia dekat pula dengan bilik anak-anak. Jadi kita mak-mak bila dah siap masak, tinggal tolak aja sliding door ni. Lepas tu panggil, "Along, Angah! Membuta ke tengah hari dah ni? Cepat makan, dah siap masak!" Jiran pun dengar suara kau tau. Cik Pia nak tunjuk ruang kitchen pula. Luas, okey, selesa kita mak-mak nak masak. Dan ini belakang Cik Pia ni tabletop. Tabletop ni 10 kaki yang mana KDS berikan percuma. Yes, percuma. Tapi kalau nak upgrade jadi 11 kaki, 12 kaki, yang itu kena tambahlah. Lebihlah sikit kita cas ya. Dan lagi satu, ini dia island table. Letup kan? Okey, ini ada lagi satu ruang khas yang tuan rumah buat untuk family boleh solat berjemaah sama-sama. Selain tu untuk tetamu ataupun saudara mara datang, dah tak payah dah nak tumpang solat dekat bilik sebab dah ada ruang solat 12 kali 10. Okey, tempat nak ambil wuduk pun dah tersedia. Cantik kan? Oh iyalah, nak tengok bilik, master bedroom. Jom, Cik Pia bawa. Okey, lupa nak tunjuk. Inilah master bedroom. Keluasan dia pula 12 kali 17. Luas. Ni boleh letak langsir. Macam Cik Pia pula tuan rumah dah berangan dah kan. Jadi Cik Pia nak bagi tahu lagi apa yang special dia punya bilik air. Kenapa? Sebab ada bathtub. Ya, korang ingat Cik Pia main ke? Tak tipu, ada bathtub boleh berenang dalam tu. Jom ikut Cik Pia.
Wow. Aku tak mudah untuk mencintai. Aku tak mudah mengaku ku cinta. Aku tak mudah mengatakan aku jatuh cinta. Jatuhlah kau. Baiklah korang, sekian sahaja review dari KDS kali ini. Jadi kalau korang berminat dengan design rumah ni, ataupun macam ada nak tengok design-design yang lain, tak apa, korang boleh pergi tengok dekat mana? Dekat website kontraktor di Selangor. Ingat, kalau nak buat rumah, ingat kontraktor di Selangor. Kontraktor yang dipercayai. Hashtag apa? Hashtag besar bajet anda, besar rumah anda. Okeylah, itu saja. Kita jumpa lagi. Bye. Mantap dekat Cik Adib.